Jalan raya ataupun lebuh raya merupakan pilihan utama untuk kita bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, sama ada menaiki motosikal, kereta, bas, van, lori ataupun apa sahaja jenis kenderaan. Kita mesti akan menggunakan jalan raya untuk bergerak selain daripada laluan air ataupun laluan udara. Dan disebabkan oleh itu, kita sebagai pengguna jalan raya, kita kena saling bertimbang rasa. Kalau kereta depan bawa slow, jangan fikir yang bukan-bukan, jangan maki-maki orang tu. Kita tak tahu, mungkin dia OKU, mungkin dia orang tua ataupun mungkin dia tengah sakit ke. Walau apa sekalipun, kita kena fikir yang baik-baik, berfikiran positif, dan juga kita kena bawa kenderaan dengan cara yang berhemah. Tapi walaupun kita dah cuba untuk bertimbang rasa, kita dah cuba untuk membawa kenderaan kita dengan cara yang berhemah, akan tetapi walaupun kita dah cuba semua benda tu, kalau kita pergi dekat jalan-jalan yang bakal Carol ceritakan sekejap lagi ni, maybe kita akan menjadi salah seorang mangsa, sebab jalan ni semua adalah jalan yang paling mengerikan di dunia, guys. Let's go. Highway of Tears ataupun dalam bahasa Melayunya adalah lebuh raya air mata. Bila kita dengar je nama jalan ni, dalam kepala otak kita dah fikir macam-macam. Uish, menariklah nama dia ni, tapi dalam pada masa yang sama macam sedih. And bila sedih macam ngerilah pula. Yelah, sebelum sedih mesti ada sesuatu yang mengerikan terjadi. So bila Carol dengar je nama jalan ni, dalam kepala otak Carol adalah confirm jalan ni bahaya gila. Ada selekor tajam ataupun jalan ni confirm dekat bahagian tanah tinggi yang boleh membuatkan kita terjatuh ke dalam gaung atau benda-benda bahaya yang lain lah. Tapi bila Carol search dekat Google, no, jalan ni adalah jalan raya yang biasa. And the reason kenapa nama dia Highway of Tears adalah disebabkan oleh terdapat pembunuhan dan penculikan yang melibatkan jumlah yang sangat besar, guys. So location dia adalah di British Columbia di Canada, and British Columbia tu dia merujuk kepada salah satu wilayah ataupun daerah di dalam negara Canada, guys. So sejak daripada tahun 1970-an sampai ke sekarang ni, jumlah mangsa yang hilang dekat Highway of Tears adalah seramai 83 orang. Dan bayangkan, daripada 83 orang yang hilang tu, seramai 18 orang berjaya dijumpai, akan tetapi malang sekali mereka dijumpai dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa, guys. Tapi apakah faktor ataupun apakah sebab yang membuatkan jalan ni boleh membuatkan pembunuh tu berani untuk bertindak sesuka hati? Banyak 83 orang tu. Yang pertama, jalan ni sangat terpencil. In case kalau anda tengah bawa kereta and then anda nampak ada orang dekat tepi jalan and orang tu nak tumpang kereta anda, and bila dia dah masuk dekat dalam kereta, takkan ada sesiapa yang nampak orang tu masuk dekat dalam kereta anda. Kiranya tak ada saksi yang nampak benda tu, guys. Sebab jalan tu sangat terpencil and orang jarang guna dekat jalan tu, guys. So bila bercakap pasal orang tumpang kereta, penduduk yang ada dekat sekitar kawasan jalan ni merupakan penduduk yang miskin. Mereka tidak mampu untuk membeli kenderaan sendiri dan kebanyakannya daripada mereka adalah orang-orang asli. Jadi in case kalau mereka nak pergi ke rumah keluarga mereka, ataupun mereka nak pergi ke sekolah, ataupun mereka nak pergi ke klinik untuk mendapatkan rawatan, tumpang kereta orang yang tidak dikenali merupakan salah satu option yang mereka ada. Sebab perjalanan mereka untuk ke sesuatu tempat tu agak jauh, guys. No option. Jadi bila mereka tumpang kereta dengan orang yang salah, orang yang mempunyai niat yang jahat, and orang tu buat something dekat mereka, even mereka dah jerit sekuat hati, memang takkan ada orang yang dengar jeritan mereka. And even mereka cuba untuk melarikan diri, takkan ada jalan untuk mereka melarikan diri, guys. And in case kalau mereka telah dibunuh, jasad mereka akan dicampakkan ke dalam hutan-hutan di tepi jalan tersebut, and akan ada haiwan yang memakan jasad tu, dan bukti telah terhapus. Even polis cuba untuk mencari di sepanjang jalan tu, mereka takkan jumpa sebab bukti dah tak ada, guys. And that is why pembunuh berani untuk bertindak, and sampaikan pihak polis sendiri cakap mereka takkan dapat untuk selesaikan semua kes. Mereka ada je suspek yang mereka listkan dekat situ, tapi pihak polis tak cukup bukti untuk tangkap mereka semua, guys. Bukti tak ada. Yungas Road ataupun lebih dikenali sebagai Death Road ataupun dalam bahasa Melayunya adalah jalan kematian. Disenaraikan sebagai jalan paling bahaya di dalam dunia sebab setiap tahun lebih 300 orang akan mati ketika menggunakan jalan ni. Manakan tidaknya jalannya berada di celah-celah cerun gunung. Kelebaran jalan sebanyak 3 meter sahaja dengan keadaan jalan yang berlumpur dan juga ada batu gravel sikit, dan ketinggian jalan adalah sebanyak 4,600 meter, guys. Memang kalau jalan tu selalu sangat bertembung dengan
dengan awan, dan disebabkan oleh bertembung dengan awan, itu merupakan salah satu penyebab ataupun salah satu faktor mereka jatuh ke tepi gunung guys, ataupun jatuh ke dalam gaung. Sebabnya mereka tak berapa nak nampak sangat jalan. And bukan sebab tu je, kadang-kadang tu mereka sengaja melanggar kenderaan yang berada dekat hadapan mereka untuk bagi kenderaan dekat hadapan mereka tu jatuh ke tepi gunung. Sebab dia satu je guys, kenderaan depan tu bawa slow. Sampai macam tu sekali. Okey, kau bawa slow kan, dia langgar, orang tu masuk ke tepi, and then dia boleh bawa dengan laju. And kalau dekat sana, in case kalau kereta depan ataupun kereta belakang mereka terjatuh ke tepi gunung, mereka tak akan terkejut. Mereka akan teruskan perjalanan, and bila dah sampai dekat bandar, baru mereka akan buat report dengan pihak berkuasa. So, insiden yang paling terkenal dekat jalan ni adalah sebuah bas terjatuh ketika membelok di bahagian selekoh pinggir gunung, dan dengan sekelip mata 100 orang kehilangan nyawa guys. Wow. Alright guys, dekat Malaysia kita ada highway Karak yang dikatakan berhantu, tapi dekat Filipina dorang ada satu jalan yang diberi nama sebagai Balete Drive. Dan kenapa nama dia Balete adalah disebabkan oleh sebelum jalan tersebut dibina, terdapat banyak pokok-pokok balete berada di sekitar kawasan jalan tersebut, dan pokok-pokok balete tersebut merimbun di antara sebelah kiri dan juga sebelah kanan jalan, sehinggakan sesiapa yang melalui jalan tersebut ianya seolah-olah seperti memasuki ke sebuah terowong macam terlalu gelap, dan ianya menakutkan setengah penduduk yang ingin lalu ke jalan tersebut, terutama sekali ketika waktu malam. Kisahnya bermula pada tahun 1950-an, yang di mana pada masa tersebut terdapat seorang wanita yang ingin menaiki teksi untuk pulang ke rumah. Jadi ketika dia berada dekat tepi jalan bersendirian, dia menahan teksi yang lalu dekat situ, dan dia pun menaiki teksi tersebut, dan mereka pun berlalu pergi. Akan tetapi pemandu teksi yang membawa wanita tadi membawa wanita tersebut ke sebuah jalan yang bernama Balete Drive, dan disitulah dia dirogol dan dipukul sehingga menyebabkan kecederaan parah pada tubuh badan dia. Sesudah memperlakukan perbuatan terkutuk tersebut, pemandu teksi berkenaan menurunkan wanita berkenaan di sebuah pokok balete, dan dalam keadaan yang teruk, wanita berkenaan merangkak ke bawah pokok balete tersebut, dan disitulah wanita tu mati guys. Dan selepas itu, sesiapa yang melalui jalan Balete Drive ketika waktu malam, terutama sekali pemandu teksi, mereka akan diganggu oleh susuk wanita berbaju putih di sepanjang jalan Balete Drive tu guys. Orang-orang Filipina mempercayai bahawa pokok balete adalah rumah untuk roh orang yang dah mati dan juga makhluk-makhluk misteri. Seperti di Malaysia kita ada movie pasal highway Karak, dan dekat Filipina juga diorang pun ada movie berkenaan dengan jalan Balete Drive tu yang bertajuk Hiwagasa Balete Drive. Himalayan Road Network adalah jalan di antara negara India, Nepal dan China, yang di mana sebilangan besar jalan di Himalayan Road Network tu tidak diselenggara dengan baik. Jalannya licin, tiada penghadang di tepian cerun, perjalanannya agak berbahaya kerana kenderaan perlu lalu di sepanjang cerun banjaran gunung Himalaya. So siapa-siapa yang ada vertigo ataupun rasa nak hidup lebih lama, Carol syorkan jangan lalu dekat jalan ni guys. Serius guys. Salah satu jalan yang agak berbahaya di Himalayan Road Network adalah Zojila Pass, yang di mana jalan ni merupakan jalan kedua paling sejuk dekat dunia, and kadang-kadang tu tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba je salji turun dengan lebat dan membuatkan jalan-jalan yang berada dekat situ dilitupi dengan salji sedalam 24 meter guys. Berapa tingkat punya bangunan tu? Memang tinggi babe. And bukan setakat salji je tebal, ada juga kes kenderaan tergelincir di tepi cerun, dan salah satu kes yang famous adalah sebuah bas yang dipenuhi dengan pelancong tergelincir ke tepi cerun dan meragut banyak nyawa. So guys, itu adalah antara jalan-jalan yang bahaya di dunia guys. So kalau korang minat dengan video ni, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen dekat bawah, and see you on next video. Assalamualaikum.